Ni 85, sorry. 85. Surah-surah yang sunat dibaca. Dia ada aturannya. Bagi solat subuh dan zuhur, sunat dibaca surah yang panjang. Dan menjelaskan hukum-hukum khusus. Bagi asar dan isyak, macam kita tadabbur itu, baca yang jihad tu. Ya, dia clear daripada mula sampai full stop tu jihad. Itu afdal. Ya. Asar isyak dibaca surah sederhana panjang. Apa dia nanti kejap lagi kan. Hukum bagi imam terikat dengan reda makmum. Kalau makmum kata bacalah yang lazim, ya lazimnya lah. Bagi maghrib pula sunat dibaca surah yang pendek. Okey, nak tahu surah panjang apa, sederhana panjang apa, pendek apa, pergi muka 87 tu, renggan nombor 3. Ada pendapat mengatakan surah panjang bermula daripada Al-Hujurat. Juzuk apa ni, 26 ni, sehingga surah An-Naba, maksudnya habis juzuk 29. Jadi juzuk 26, 27, 28, 29 ni untuk subuh dengan zuhur. Sudah. Zuhur tu kak. Dia tak boleh tangkap lagi tu. Asar isyak pula surah sederhana panjang pula ialah Naba hingga duha. Jadi amma yatasaalun anin naba'il azim sampai wal laili idza yaghsha. Wa duha tak masuk. Itu untuk asar dengan isyak. Ni untuk maghrib wadduha sampai minal jinnati wan nas. Agihan surah dia macam itulah. Kan? Siapa mampu